Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung untuk sesi yang ke-31. Sebelum saya teruskan, boleh dengar tak suara saya? Ustazah Siti Asma, Ustazah Hamidah. Saya takut suara saya bercakap je kat sini tapi tak dengar di sana sebab saya tak guna mikrofon ni. Tak guna yang biasa, mikrofon yang biasa ni saya direct pada handphone. Cuma saya risau bila tak nampak pergerakan dekat ikon mic tu, takut tak dengar dah suara saya. Boleh dengar tak? Saya dapatkan kepastian dulu. Dah ramai masuk, cuma mungkin ambil masa ke untuk ni. Saya tanya, saya type. Okay, boleh dengar ke? Siapa yang hadir? Saya nampak tadi Ustazah Hamidah, Ustazah Zuraida, Tiasma, Faziano. Saya risau suara saya tak didengari. Okay. Boleh siapa-siapa respon? Suara saya boleh dengar tak? Macam tak ada signal dekat mikrofon ni, ikon dia ni. Boleh sesiapa bagi respon, insya-Allah sebelum saya mulakan bacaan lah. Tadi dah mula dengan salam dan dengan boleh dengar tak? Harap tidak ada masalah ya. Tak ada yang boleh respon ke ataupun memang tak dengar apa-apa? Boleh ni insya-Allah. Saya tak berani nak mulakan lagi ni sebelum dapat respon dari peserta, dari yang hadir pada malam ni. Kita dah dah 99 minit. Ustazah Hamidah, boleh dengar saya? Ke tak dengar apa-apa? Ada something wrong dengan teknikal ni. Ramai dah masuk tapi boleh dengar tak suara saya? Saya takut nanti saya ada cakap-cakap tapi di sana tidak dengar. Boleh ke? Ada saya nampak Syafidah, Ustazah Hamidah, Ustazah Hilmiyati. Boleh dengar tak suara saya? Ke tak dengar? Memang tak dengar langsung ke?
Okey, saya nampak macam ada dah nampak ada apa ni pergerakan dekat mic tu, insya-Allah boleh apa ni boleh dengar, insya-Allah. So saya mulakan ya, harap-harap ada yang boleh bagi respon lah, nanti boleh dengar suara saya. Melainkan kalau di sana ada hujan atau sebagainya. Dan sebelum saya mulakan dengan bacaan, maknanya saya belum terlewatlah untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Dah berlalu seminggu kan Hari Raya. Jadi insya-Allah kita dah di penghujung ya buku Haid Nifas dan Istihadah karangan Ustaz Abu Samad ni. Dan masa apa ni Ramadan baru ni saya download semua apa ni video-video sebelum ini yang 30 siri, dan saya dah upload ke YouTube sebab saya risau FB apa ni dengan dapat maklumat dia akan delete video yang kita save dalam FB lah. Okey. Saya tak pasti sama ada boleh dengar kan suara saya kan, insya-Allah. Sebab tak ada yang respons setakat ini dengan pertanyaan saya. Okey, tak apa, saya proceed dulu. Insya-Allah khair, insya-Allah. Moga-moga tak ada masalah di sana untuk mendengar suara saya. Okey. Biasanya cepat je respon. Kali ni tak ada, macam tak boleh nak dengar apa ni respon daripada yang hadir malam ni. Okey. Darah istihadah, okey, muka surat 112 malam ni. Dia berkaitan dengan apa yang perlu langkah-langkah yang perlu diambil oleh perempuan yang mengalami darah istihadah untuk mengerjakan solat. Itu yang perlu diambil. Okey, kita kata ada beberapa cara ini, kata sebenarnya nak cerita cara wuduk orang istihadah lah kan. Sebab kita bercerita bila dah cerita tentang apa ni jenis-jenis perempuan istihadah hari itu dalam kuliah sebelum ini. Jadi kali ini kita nak cerita bagaimana sebenarnya kaedah wuduk orang istihadah. Ramai juga sebenarnya yang apa ni tidak masih tidak mengetahui cara ataupun kaedah wuduk orang istihadah. Maknanya step untuk ambil wuduk tu sama je lah kan. Maknanya yang macam kita buat biasa. Cuma sebelum berwuduk tu dia ada proses-proses yang perlu dibuat oleh orang yang mengalami istihadah ataupun yang apa ni dikategorikan sebagai daimul hadas. Okey. Darah istihadah adalah hadas yang tidak menggugurkan kewajipan solat. Sama ada seperti yang biasa kita dengar, kalau darah itu dihukumkan sebagai darah istihadah ataupun darah fasad ataupun darah rosak, iaitu selain daripada darah haid dan nifas, dia memang dari sudut adakah dia hadas? Ya, betul. Dia memang hadas, ya. Maknanya dia kotor lah kan. Kotor, tapi dia tidaklah menggugurkan kewajipan solat. Sama ada darah tu disebut sebagai darah rosak ke dalam bahasa Melayu ataupun darah fasad ataupun darah istihadah, dan dia tak menggugurkan kewajipan solat. Mana kalau bulan puasa, kena puasa juga walaupun dalam keadaan istihadah. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni mura'atun ustahab fala athur afada'u shalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت
faghsili anki ad-dama summa sholli. Okey. Terjemahan, Fatimah binti Abi Hubaish datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang berdarah istihadah. Maknanya dia telah sedang alami istihadah. Maka aku tak suci. Adakah aku perlu meninggalkan solat? Sekarang aku beristihadah. Aku ni tak suci, tengah tak suci ni. Jadi, sebab hadas kan, sedang berhadas, adakah dia perlu tinggalkan solat? Apa jawapan Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, darah tersebut ialah pembuluh darah yang mengeluarkan darah dan bukanlah haid. Bukan haid. Apabila datang haidmu, hendaklah engkau meninggalkan solat. Ya? Apabila haidmu pergi, hendaklah engkau basuh darah itu dari dirimu dan hendaklah engkau mengerjakan solat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau ikut hukum asal, apa sahaja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, depan dan belakang, kubur dan dubur, selain daripada mani, dikira sebagai najis. Dikira sebagai najis. Jadi mani tidak dikira sebagai najis. Okey, ni dalam mazhab Syafi'i. Okey, dalam nota kaki 202 tu, Ustaz ada bawa sandaran daripada kitab matan Abi Syuja, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun ilal mani. Apa saja yang keluar daripada dua jalan kecuali mani, semuanya adalah najis. Okey. Dan makna semua yang keluar itu dikira najis kecuali mani, dan membatalkan wuduk termasuklah darah istihadah. Okey, tu saja. Okey, itu hukum asal, dan membatalkan wuduk. Maknanya kalau darah tu keluar daripada faraj, darah tu darah istihadah, memang bukan darah haid pun, ya. Maknanya memang dihukumkan darah itu darah istihadah. Contohnya, bila diteliti sebagaimana kita belajar ikut kaedah, maka darah itu adalah istihadah. Dari sudut batal wuduk, hukuman saja batal wuduk. Okay, namun disebabkan darah istihadah adalah suatu yang tidak dapat dielak, sentiasa ada, maka hukumnya sedikit berbeza. Hukum asal sepatutnya benda yang keluar daripada sabilain, daripada dua jalan tersebut, kubur dan dubur, boleh membatalkan wuduk dan dikira najis. Tetapi dalam bab istihadah ini dia ada hukum yang berbeza. Justru perempuan yang mengalami istihadah hendaklah dia mengambil langkah-langkah ini ketika ingin mengerjakan solat. Langkah apa? Dia di sana berapa langkah. Maksudnya ini proses wuduk orang yang beristihadah. Okey? Okey. Yang pertamanya apa dia? Membasuh kemaluan sebelum berwuduk. Dalam nota kaki 204 itu, fatarsilul mustahadatu farjaha qoblal wudu'i awit tayammumi. Ini kita dalam Rawdatul Talibin. Hendaklah perempuan mustahadah membasuh farajnya sebelum berwuduk atau bertayamum. Maknanya dari sudut hukum tu proses yang kita kata langkah-langkah atau cara wuduk orang mustahadah. Mula-mula sekali dia kena bersihkan kemaluan dia. Sebab ada darah kan. Bersihkan kemaluan dia. Sebelum dia nak berwuduk, kena bersih. Bukan terus sahaja ambil wuduk. Okey. Selepas basuh kemaluan tu, apa dia? Mengisi kapas. Yang kedua, langkah kedua. Mengisi kapas ataupun kita sumbat kemaluan. Mengisi kapas atau seumpamanya dalam kemaluan. Melainkan jika dia terasa sakit atau dia dalam keadaan berpuasa. Dia tak boleh letak. Maknanya tak boleh sumbat faraj dia dengan kapas. Dia rasa tak selesa, rasa sakit. Jadi proses nombor 2 ni tak perlu buat kalau dia rasa sakit ataupun tidak selesa. Yang ketiga, kalau nombor 2 tak buat, yang nombor 3 jadi nombor 2 lah. Okay, tapi kalau nombor 2 dia boleh buat, mana tak menyakitkan dia. Kalau kapas tu tak memadai, nombor 3 ni membalut dengan kain atau seumpamanya pada kemaluan jika kapas itu belum mencukupi. Maksudnya
belum dapat menahan darah tersebut. Tu tengok 205 nota kaki yang Ustaz ambil teksnya daripada Rawdah At-Talibin. Wa tahshuhu biqutnah aw khirqah daf'an lin najasati wa taqlilan. Fa in dafa'a bihi damu wa illa shaddat ma'a dhalika khirqatan fi wasatiha wa talajjamat bi ukhra mashquqah at-tarafaini. Fa kullu hadha wajib illa an tata'adha bisyaddi aw takuna sha'imatan fatatrukul hashwa wa taqtasiru ala syaddi. Terjemahan dia maksud dia hendaklah dia mengisi kapas atau percikain ke dalam farasnya. Biasa kalau anak daya, rasa kita kalau mak dara pun tak selesa nak masuk percikain ataupun kapas lah kan. Kalau dia boleh tengoklah, ada orang mungkin dia okey, ada orang dia tidak okey. Untuk menghilangkan najis atau mengurangkan najis. Kalau macam hari ni dia guna menstrual cup kan. Jika darah dapat dihindari dengan perkara tersebut, maka sudah mencukupi. Mana dengan sumbat dengan kapas ataupun kain perca tu darah tak keluar dah. Maknanya dia duduk dalam tu tak mengalir keluar lah. Maksudnya tak menitis keluar contohnya, ataupun dia tak meleleh keluar. Sebaliknya jika belum dapat dihindari, mana darah tak cukup dengan letak kapas, darah tetap keluar, tetap meleleh, maka hendaklah dia mengikat dengan secepis kain di tengah-tengahnya dan mengikat dengan secepis kain yang lain yang dibelah dua hujung. Mana pakai cawak lah ni. Sekarang pakai pakai pad lah ataupun pakai panty liner kalau memandai dengan panty liner kalau darah tu tak banyak. Ya, kalau darah banyak pakai tuala wanita yang lebih tebal. Okey. Kesemua ini hukumnya adalah wajib kecuali dia rasa sakit dengan ikatan itu atau dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Maka dia tidak perlu mengisi kapas dalam farash, bahkan sudah cukup dengan ikatan sahaja. Itu saya sebut tadi. Puasa pertama basuh, kedua sumbat, yang ketiga balut. Yang balut ni kalau tak memadai dengan sumbatan kapas tadi ataupun percikai yang disebutlah. Tapi kalau nombor 2 tu tak boleh buat, terus pergi kepada yang nombor 3 iaitu balut dengan kain. Dengan sekarang ni kita pakai pad lah ataupun panty liner lah istilah sekarangnya yang moden. Okey. Langkah seterusnya yang keempat setelah kita balut tadi tu, wajib baginya bersegera mengambil wuduk setelah melakukan hal di atas. Jadi tak bolehlah nak bancuh teh ke dulu atau sebagainya. Maknanya benda tu kena buat secara mualaf, berterusan. Basuh, sumbat kalau tak menyakitkan, kalau menyakitkan ataupun dia sedang puasa, dia pakai pad, lepas pakai pad terus ambil wuduk. Terus ambil wuduk. Nota kaki 206. Ustaz bawakan teks daripada Mughni Muhtaj. Wa ba'da dzalika tatawaddau wa tajibul mubadarah bihi aw bi badalihi an qibal ihtiyat. Dan setelah hal tersebut, tadilah yang langkah nombor 3 tu, pakai ikat, pakai pad lah istilah sekarang. Okey. Hendaklah dia berwuduk serta wajib bersegera mengambil wuduk atau melakukan pengganti wuduk, itu tayamum lah ya. Setelah melakukan ihtiyat. Okey. Yang seterusnya yang nombor 5. Telah ambil wuduk, hendaklah semua perkara di atas dilakukan setelah masuk waktu solat. Kita biasa dengar sebelum ni orang duk cakap ambil wuduk setelah ambil wuduk setelah masuk waktu. Bukan wuduk tu saja masuk waktu. Daripada awal nak basuh farash tu masuk waktu dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i mengikut qaul mu'tamad. Ya. Ini kita kena faham. Jadi penulisan ustaz ni dia tulis buku dia berdasarkan mazhab Syafi'i dan dibawa ni adalah pandangan yang mu'tamad lah dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi semua step 1 hingga step 4 tu dibuat dalam setelah masuk waktu solat. Kalau nak solat zuhur, dah azan baru start basuh, baru start pakai pad. Kalau maknanya semua tu wuduk. Bukan wuduk saja setelah masuk waktu. Sebab sebelum ni pun sebelum saya
mempelajari, mendalami ilmu ini, memang saya dengar sebelum-sebelum ni yang diajar ialah ambil wuduk saja yang perlu setelah masuk waktu. Yang lain-lain tu tak dinyatakan. Sedangkan kesemuanya perlu dilakukan setelah masuk waktu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jangan keliru pula bila pergi kursus asas haji dan sebagainya, yang antaranya menyebut bahawa terutama yang resolusi yang yang berkaitan dengan pemakaian mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak mensyaratkan masuk waktu untuk melakukan semua benda tu. Dia tidak mensyaratkan juga maknanya perlu ulang wuduk setiap fardu. Itu kita kena faham. Suasana di sana, keputusan yang dibuat berdasarkan realiti di Mekah musim haji yang kalau diamalkan ataupun kita kata mesti pakai juga mazhab Syafi'i, memang membawa kesukaran kepada jemaah haji. Tapi kita kena faham dalam mazhab Syafi'i inilah yang sebenarnya yang kena apply. Jadi kalau kita kat Malaysia ni, jangan pula nak apply mazhab Maliki, kan? Apply mazhab Syafi'i lah. Kecuali dalam situasi yang kita memang tak boleh nak buat. Tapi biasanya kita kat Malaysia ni tak adalah suasana seperti di Makkah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi Ustaz bawakan teks yang untuk nombor yang mesti perkara-perkara tersebut dilakukan setelah masuk waktu daripada Al-Minhajul Qawim. Wa inna ma yajuzu laha fi'lu dhalika fil waqti la qablahu katayammumi. Ya, sesungguhnya harus bagi perempuan mustahadah melakukan demikian itu dalam waktu tidak sebelumnya, sama seperti tayamum. Kemudian Ustaz bawakan dalam Hasyiah At-Tarmasi, qauluhu fi'lu dhalika ay ghuslul farji al-murabi al-istinja fal-hashwu fal-asbu fal-wudu'u at-tayammum. Yang dimaksudkan fi'lu dhalika dalam teks Minhajul Qawim tadi tu merujuk kepada perbuatan basuh faraj, bersihkan faraj, sumbat, kemudian ikat, kemudian wuduk. Maknanya dilakukan setelah membasuh setelah masuk waktu. Ustaz juga bawa daripada kitab Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Okey. Malam ni saya tak tahu apa masalah saya berkomunikasi tadi pun macam tidak ada respon daripada sana. Harap boleh dengar suara saya. Sebelumnya kalau saya bertanya akan ada respon, tapi ni memang tidak ada. Saya nampak yang masuk yang ikuti kelas, tapi macam dalam komen tu tak keluar apa-apa. Tak apa masalah teknikal. Tapi yang penting suara saya didengari. Harap-harap cuba try tulis dekat komen, saya boleh baca tidak. Biasanya kalau yang masuk tu bagi salam semua, tapi memang tak nampak kali ni. Okey, tak apalah, tak penting itu. Dan cuma saya risau takut saya tak suara saya tak didengari lah. Okey. Kita baca dalam kitab Sabil Muhtadin, dan wajib keadaan membasuh faraj dan menampal dia dan bercawat dan mengambil wuduk atau tayamum itu bagi tiap-tiap fardu di dalam waktunya. Maknanya wajibnya dalam waktu, mana dah masuk waktu baru. Dan tiada memadai mengerjakan sekalian yang tersebut itu dahulu daripada masuk waktu, seperti hukum tayamum. Maknanya kena masuk waktu dulu baru buat benda tu semua. Ya. Ramai bila kata-kata dia cara wuduk adalah cara orang istihadah ni, cara wuduk dia berbeza dengan orang yang bukan dalam suasana tersebut. Dia wuduknya adalah sama seperti wuduk daimul hadas. Dan niat pun sahaja aku mengambil wuduk, setakat tu pun dah memadai, ataupun sahaja aku mengambil wuduk untuk haruskan aku solat.
contohnya, ataupun mengharuskan aku mengerjakan tawaf kalau sedang di sana. Okey, kenapa dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadas? Sebab dia memang berhadas. Dia memang berhadas. Orang istihadah ni dia memang berhadas. Cuma dia ada hukum khas. Kewajipan solat tak gugur daripada dia. Sebab tu dia dia kena niat saja aku mengambil wuduk ataupun berwuduk saja. Bukan mengangkat hadas. Sebab hadas dia tak terangkat. Okey. Okey, yang keenam, begitu juga disyaratkan muwalak pada wuduknya itu. Wuduk dia tu, kita kalau orang biasa ni muwalak tu sunat. Tapi orang istihadah dia kena muwalak. Daripada itulah basuh muka kan. Basuh muka, basuh kedua tangan hingga ke siku. Tu semua tu tidak boleh secara tidak muwalak. Mana mesti muwalak bagi orang yang istihadah. Tu maksud dia. Ustaz bawakan teks daripada 206 ni. 206 kematan ni kelabu sikit. 208. 208. Okey, tu makin kelabu. Okey. Okey. Dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, syurutul wudu'i wal ghuslil pada al-islamu wat tamyiz wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Syarat-syarat wuduk dan mandi Islam, tamyiz, masuk waktu. Tu syarat-syarat wuduk. Muwalat bagi masuk waktu, mana dot. Kemudian wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Bagi orang yang daimul hadas, orang mustahadah ni orang yang beristihadah pun orang daimul hadas lah kan. Syarat dia apa selain daripada Islam dan tamyiz tu? Masuk waktu, iaitu kena tunggu masuk waktu tu, muwalat dan muwalat bagi jadi orang yang nak ambil wuduk ni, kalau dia tu daimul hadas, dia kena penuhi syarat masuk waktu dan juga muwalat. Bagi yang tak daimul hadas, dia sunat muwalat tu. Okey, tu kita kena faham kaedah wuduk orang yang istihadah ataupun orang yang daimul hadas. Ustazah Zira Hazira, boleh dengar tak suara saya? Ustazah Hairin, malam ni tak nampak komen. Kenapa ya? Apa masalah teknikal? Okey, saya teruskan sahaja, insya-Allah khair. Okay. Yang ketujuh, wajib bersegera mengerjakan solat. Ini kena faham. Makna benda tadi tu dia kena buat daripada satu, bersih, sumbat dengan kapas kalau tak menyakitkan, atau bukan sedang puasa, kalau tak memadai pakai pad. Okey. Lepas pakai pad tu ambil wuduk, terus ambil wuduk. Lepas terus ambil wuduk, lepas wuduk solat. Dan kena ingat wuduk itu mesti muwalak. Okey, namun makna wajib bersegera mengerjakan solat. Tak bolehlah dia pergi minum teh dulu ke, minum air dulu ke, borak dulu ke, jawab telefon dulu ke. Tak boleh. Namun jika dia melambatkan solat, mana kelewatan daripada proses dia ambil wuduk nak solat itu lewat kerana apa? Kerana melakukan perkara yang berkaitan dengan masalah solat, keperluan solat, seperti nak semayang, kena tutup aurat dulu, kena pakai telekung dulu. Memang proses lah kan, ambil masa lah juga kan. Bukan macam orang lelaki ambil wuduk terus boleh solat, macam tu je. Okey, azan, iqamah, menanti berjemaah. Kita tahu dah tadi, maknanya azan tu rasa macam tak berkaitan, sebab memang syarat dia setelah masuk waktu memang dah azan lah. Mana menunggu iqamah, menanti berjemaah, dia nak solat berjemaah. Jadi sementara tunggu orang antara azan dengan iqamah tu kan, dia ada masa kan, bagi yang solat di 15 minit, 10 minit. Itu tak memudaratkan, tidak memutuskan muwalat tu. Dan pergi ke masjid, dia nak pergi ke masjid, dari rumah dia nak ke masjid, maka dibolehkan.
Jadi urusan nak ke masjid itu daripada hotel, contohnya di Mekah, daripada hotel ambil wuduk ke hotel, semua nak sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu urusan berkaitan dengan solat, tak memutuskan mualat. So tidak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir, wajib berwuduk untuk setiap fardu, setiap solat fardu ataupun setiap fardu. Jadi kena ingatlah ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila kita ikut kursus asas haji ke kursus umrah, disebut tentang resolusi mazhab Maliki itu, kita kena fahamlah bukan untuk diamalkan di Malaysia. Dia di sana saja. Itu pun kita walaupun ada resolusi berkaitan dengan dibolehkan jemaah haji untuk memakai mazhab Maliki, yang mana dia taklah mensyaratkan semua proses tadi itu dibuat setelah masa waktu. Begitu juga tidak mewajibkan berwuduk untuk setiap fardu, tajdid wuduk ataupun perbaharui wuduk itu ada sunat saja untuk mazhab Maliki. Tapi kita mana ikut mazhab Maliki sunat. Tapi kalau kita tidak berada dalam suasana yang begitu sesak sangat dan memang kita boleh memperbaharui wuduk, maka lebih baik kita memperbaharui wuduk. Lebih baik. Malah dalam mazhab Maliki pun disebut sunat kan. Kan elok kita buat benda yang sunat. Kalau mazhab Syafi'i memanglah dia wajib kan, tajdid wuduk itu. Kalau kita, sebab tu pada saya walaupun ada resolusi tersebut, kalau kita ada ruang, ini di Mekah bukan kat Malaysia. Kalau kat Malaysia memang kena follow step-step yang tadi itulah. Step tadi tu. Setiap kali nak solat fardu, kena hanya satu wuduk khusus untuk satu solat fardu dan berapa sunat. Jadi kalau macam sembahyang tarawih baru ni, kalau orang istihadah dia berapa banyak tarawih yang dia, mana kalau 20 rakaat tu dia sembahyang je dalam satu wuduk tu. Kan? Sebab beberapa itu tidak ditafsirkan. Tapi kalau dia nak tajdid tak ada masalah lah. Tapi soal kalau fardu mengikut mazhab Syafi'i, satu wuduk hanya satu fardu sahaja. Okey. Okey. 211 ni tentang yang setiap fardu wuduk. Kalau wajibul wudu'u li kulli fardin li dawamil hadas oleh hadis tawadda'i li kulli solah walaha antanta tatanaffala ma sya'at kal mutayammim. Wajib berwuduk untuk setiap fardu kerana berterusan keluar hadas, dan kerana hadis yang bermaksud adalah engkau berwuduk untuk setiap waktu. Dan harus baginya melakukan perkara sunat sebanyak yang ia inginkan, sama seperti orang yang bertayamum. Sama seperti orang yang bertayamum. Jadi itu dari sudut kita kata apa kaedah ataupun cara wuduk orang beristihadah ataupun orang daimul hadas. Proses orang nak istihadah sampai nak solat tu, dia ada step dia yang perlu dilakukan. Dari sudut rukun solat dan semua tu sama saja, bermula dengan maknanya kalau kita kata proses tu samalah, maknanya yang sunatnya kita basuh tangan, kemudian berkumur kan, semua itulah, basuh muka, itu yang rukun semua. Proses tu step sama, cuma dia ada tambahan. Bagi orang yang beristihadah ini, sebagaimana yang telah diterangkan. Okey, kita masuk kepada persoalan yang sering ditanya oleh wanita, itu pada halaman 118. Okey, saya tak nampak apa-apa interaksi kali ni. Tak apalah, nak buat macam mana. Adalah masalah teknikal tu. Okey.
Okey, beberapa asas penting yang perlu diketahui oleh perempuan. Yang pertamanya, sebagai panduan asas, kita perlu tahu bahawa hukum yang kita putuskan dalam bab wanita ini adalah berpandukan apa yang zahir. Yang kita duk bincang-bincang adalah berpandukan apa yang zahir bagi kita. Ya? Okey, dalam hal apa-apa pun, dalam even di mahkamah sekalipun, kalau baca bab Rasulullah pernah jelaskan bahawa kita, maknanya hukum duniawi ini adalah berasaskan pada yang zahir. Mana yang terlindung daripada pengetahuan kita itu adalah sebaliknya. Sebab tu di mahkamah mungkin kita kemarah dan sebagainya. Mahkamah dia berdasarkan apa yang zahir. Dia tidak boleh berhukum berdasarkan apa yang dia tak tahu. Okey, keterangan saksi begini-begini, itu zahir. Walaupun yang hakikatnya sebenarnya berbeza. Tapi tiada dalam pengetahuan kita, tiada dalam pengetahuan hakim. Itu kita serahkan pada Allah SWT. Sebab tu Rasulullah SAW sendiri pernah pesan, kita berhukum dengan zahir. Zahir. Sama juga dalam bab darah ni. Apa yang kita hukumkan adalah berpandukan apa yang zahir. Ya, adapun yang berlaku di luar pengetahuan kita, selama mana ia tidak jelas, ia tidak mengubah hukum zahir itu. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, perempuan yang melihat darah pada kemaluannya dalam tempoh yang boleh dihukumkan ia sebagai darah haid, maka darah itu pada zahirnya adalah darah haid walaupun menyalahi adat kebiasaan sebelum ini. Contoh antara persoalan yang pernah tanya saya, Ustazah, darah mari sikit je, sebelum ni banyak. Saya kata, kalau dah melalui, kalau katalah perempuan yang sudah ada kebiasaan haid, dia bukan pertama kali datang haid lah. Ya, dia bukan anak yang baru nak masuk anak yang 9 tahun kemariah contohnya. Dia perempuan yang sudah ada kebiasaan haid. 15 hari suci sudah dilalui. Tiba-tiba keluar darah. Kan? Keluar darah. Nak hukum apa darah tu? 24 jam tak cukup lagi. Sebab tu kita kata zahirnya darah itu sudah boleh dihukumkan sebagai darah haid. So kita tak boleh solat. Walaupun ketika dia keluar tu tak cukup lagi 24 jam. Maknanya kita jangan pula kita kata kena tunggu. Kita belajar syarat haid. Cukup 24 jam. Tak lebih 15 hari 15 malam. Tapi dari sudut keluar pada tempoh kemungkinan haid tu ada dah tak dia sebab dia dah melalui 15 hari 15 malam. Tapi 24 jam tak cukup lagi. Kita kata ini tak boleh hukumkan haid lagi sebab tak cukup 24 jam. Tidak. Secara zahirnya sebab dia keluar setelah kita melalui tempoh kemungkinan haid. Setelah kita melalui 15 hari 15 malam suci. Maknanya sudah melalui minimum suci. Jadi bila sudah melalui minimum suci, bermakna darah itu keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Bila ia keluar dalam tempoh kemungkinan haid, maka zahirnya kita dah boleh hukum itu sebagai darah haid. Okey? Maknanya kalau itu waktu subuh, kita tak boleh solat subuh. Darah tu ada sampai daripada awal subuh sampai malah ada sebelum daripada keseluruhan waktu subuh itu darah ada. Tak cukup 24 jam lagi. Kita tak boleh solat subuh. Kena hukumkan darah itu sebagai darah haid. Sebab kita dah melalui 15 hari 15 malam suci misalnya. Ataupun anak itu kalau baru dia umur 9 tahun kemariah. Kan? Begitu juga. Secara zahirnya dia dikira hukum dikira sebagai darah haid. Zahirnya maka darah itu pada zahirnya adalah haid walaupun menyalahi adat kebiasaan sebelum ini. Contohnya adat kebiasaan sebelum ni kalau dia jenis datang banyak contohnya. Darahnya akan warna sekian contoh. Tapi kali ni datang sikit je. Tak macam sebelum ini. Okey? Kita baca nota kaki 214. Ra'at lisinil haidi aqallahu wa lam ya'bur aktaru fa kulluhu haidun. Tu 214 mata kelabu sikit. Dah tua ni.
Sawa'un wafaqa al-'ada aw khalafa ittafaqa launuhu aw ikhtalafa li'anna syuruta qad istama'at. Okay? Seorang wanita melihat keluar darah dalam tempoh umur haid sekurang-kurangnya sehari semalam dan tidak melepasi sebanyak-banyak 15 hari 15 malam, maka kesemuanya adalah haid. Sama ada bersamaan tempoh tersebut dengan adat ini sebelum ini atau sebaliknya, juga sama ada warnanya sama warna berbeza. Ini kerana syarat-syarat haid telah terkumpul padanya, itu nota kaki 214. Okey, yang nombor 3 pula. Jadi kita kena faham lah ya, bila kita dah antara haid yang sebelum ini sudah kita melalui 15 hari 15 malam, lepas tu keluar darah. Jadi gap suci tu sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Kalau keluar darah selepas suci tersebut, minimum suci, maka darah tersebut zahirnya sudah boleh dihukumkan sebagai darah haid. Jangan pula bila kita belajar, oh ustazah kata 15 kena cukup 24 jam, tak cukup lagi, tak apa kita solat lah, tak cukup lagi ni 24 jam. Jangan pula. Tak ada yang ajar macam tu ya. Kena faham betul-betul. Okey, syarat 24 jam itu untuk maknanya sebagai confirm, bila dah cukup 24 jam confirm itu haid. Mana sudah confirm itu adalah darah haid. Selagi mana tak cukup, kita berhukum pada zahir-zahirnya dia darah haid. Tapi kalau sampai sudah tak cukup 24 jam, confirm bukan darah haid. Okey? Itu kena faham. Yang ketiga, perempuan yang melihat darah pada kemaluannya dalam tempoh yang boleh dihukumkan ia sebagai darah haid. Namun, dia tak dapat memastikan bila bermulanya keluar darah tu. Tak perasan, tak sedar. Darah ni keluar bila? Bangun-bangun dah ada darah. Bangun tidur tengok ada darah. Ataupun sehari tu sibuk kerja, tak rasa apa semua-semua. Begitu toilet, tengok ada darah. Kan? Tak perasan keluar masa mana. Dia macam mana? Maka secara umumnya perlu dia menganggap bahawa darah itu baru keluar. Hal ini demikian kerana dalam kaedah fiqh bumi. Maknanya kita kena guna kaedah ini dalam menentukan darah itu keluar bila sebenarnya. Ya, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Asal pada setiap yang baru berlaku adalah dikira pada masa yang paling hampir. Maknanya contoh, kita bangun tidur pukul 5 pagi, tengok ada darah. Ada kemungkinan tak darah tu keluar sebelum tu? Ada. Tapi berdasarkan kaedah ini, kita kata sesuatu yang baru berlaku itu bukan apa yang terdekat dengan. Waktunya kita tengok pukul 5 pagi. Pukul 5 lah. Kalau kita pergi pagi tu pergi kerja, okey lagi. Tengok-tengok pergi pukul 1, cek tengok ada darah. Jadi pukul 1 tu lah. Itu yang perlu kita catat tu. Catat pukul 1 tengah hari. Kalau pukul 5 pagi, bukan tarikh semata. Sampai hari ni orang tanya saya, dia still lagi makna kira hanya berdasarkan kepada tarikh semata. Pengiraan 24 jam, 15 hari 15 malam, sama ada untuk maksimum haid ataupun untuk minimum suci, mesti ambil kira waktu juga. Dah waktu ustazah, tahu kan nak tengok jam. So, tengok macam kaedah tak ada. Al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Ataupun kaedah al-yaqin la yazulu bi syakki. Kita tengok dengan mata pukul 5. Walaupun ada kemungkinan dia keluar lebih awal. Itu syak. Okey? Jadi kita catatlah. Tengok pukul 5. Tengok pukul 1 lah. Itu waktu yang kita catat. Bukan yang kita kata, oh sebelum subuh, sebelum zuhur. Tak boleh. Macam mana nak kira sebelum subuh? Sebelum subuh tu pukul 1 pagi pun sebelum subuh. Pukul 2 pagi pun sebelum subuh. Kan? Seminit sebelum masuk subuh pun sebelum subuh. Macam mana nak kira 24 jam ataupun nak kira 15 hari 15 malam tu? Sebab tu perlu alert ya, perkara ini. Ramai lagi sebenarnya. Yang tadi Ustaz Abu Samah dia pendetailkan yang viral daripada minggu lepas kot, viral satu caption atau satu posting. Mereka yang menganggap darah yang apabila darah melebihi, orang yang memahami darah yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, hari ke-16 itu sebagai darah istihadah adalah satu pahaman yang salah. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke yang ditulis tu? Macam dia dia ingat itu satu ajaran yang
tak betul. Jadi orang yang tak ngaji dia akan kata, sebab selama ni dia pegang bila hari ke-16 dia anggap darah tu darah istihadah. Bukan otomatik darah hari ke-16 tu istihadah. Boleh jadi haid, boleh jadi darah istihadah. Berdasarkan pada kaedah-kaedah yang kita belajar sebelum ini. Berdasarkan pada jenis-jenis. Guna tamis ke, guna adat ke, guna kaedah 1:29 ke. Ataupun dia masuk dalam bab sempurnakan suci. Jadi semua itu bergantung kepada senario tersebut. Dia masuk dalam bab apa. Bagi orang yang tak belajar, dia akan sama ni duk pegang lah. Bila hari ke-16, itu adalah darah istihadah. Sebab dia pegang kaedah 15 hari tamhid, 15 hari kedua istihadah. Bermula hari ke-16 dia ke darah istihadah. Otomatik tidak. Seterusnya, poin yang keempat. Perempuan yang dapat meyakini masih ada darah pada kemaluannya. Dia yakin. Dia tahu dia tahu darah ada. Jadi tak wajib ke atasnya melakukan pemeriksaan pada farajnya bagi memastikan sama ada darah masih ada atau tidak kerana perbuatan. Dia tahu, dia yakin darah ada lagi. Boleh rasa. Tak wajiblah dia cek kat dalam tu kan. Kalau dia dah tahu. Yang kelima, perempuan yang tidak dapat memastikan sama ada darah masih keluar atau tak, atau telah berhenti, maka perempuan ini perlu melakukan pemeriksaan pada farajnya untuk memastikan perkara tersebut. Sama bila waktu solat dah kan. Dia nak cek dah kering ke belum kan semua kan. Dia tak pasti ni dah kering ke belum kering lagi ni. Jadi dia perlulah. Tapi kalau dia ni ada lagi darah ni, masih ada, dapat rasa lagi ni, basah-basah kan, ataupun sebagainya lah. Jadi kalau dia tak pasti dah masih ada ataupun dah berhenti, perlu cek. Yang keenam, perempuan yang menyadari bahawa darahnya telah berhenti, maka wajib dia mengambil hukum perempuan suci. Ini yang Ustaz selalu sebut, bahawa once kita tengok kita dah suci, dah cek kat dalam memang suci, dah cek dengan kapal pun suci, dia dihukumkan suci. Bila dihukumkan suci, dia wajib mandi. Bukan tunggu 24 jam, bukan tunggu 3 waktu dan sebagainya. Wajib mandi. Maknanya dia sudah dikira suci. Kalau 10 pagi dia tengok dia dah suci. Bukanlah makna dia mesti mandi pukul 10 pagi tu wajib. Mana kalau dia mandi nak zuhur nanti baru mandi dia berdosa, tidak. Maksud kata wajib mandi tu bila dah masuk waktu, dah memang tiba masa dia kena masuk waktu, dan waktu apatah lagi dah waktu solat tu dah nak habis, memang wajib lah kan. Mana dihukum maknanya dia dah wajib solat. Nak solat dia kena mandi. Tapi kalau dia suci pukul 10 pagi ke 9 pagi, waktu zuhur tambah lagi, mana dia nak tangguhkan dulu nak zuhur nanti baru nak mandi wajib, tak ada isu, tak ada masalah ya. Tu kena faham. Cuma dia sudah wajib mandi. Mana wajib solat. Yang ketujuh, perempuan yang menyedari bahawa darahnya telah berhenti, namun dia tidak dapat memastikan bila bermulanya tempoh berhenti darah tu. Jadi dia sama seperti kes tadi tu. Kes yang dia tengok darah keluar, tapi tak pasti keluar bila. Pakai kaedah sama juga. Dia tengok-tengok dah kering, maka kaedah yang sama diguna. Al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamani. Dia pergi tubuh tadi tengok ada darah lagi. Lepas tu tengah hari pukul 1 pergi tengok darah dah kering. Mungkin darah tu kering sebelum tu. Jadi pukul berapa sebenarnya, sebab kena catat waktu kan. Pukul berapa sebenarnya dia kering? Pukul 1 lah, sebab dia tengok ketika itu. Pukul 1 al-aslu fi kulli hadis. Benda yang baru berlaku, kita ambil kira ataupun sandarkan kepada yang terdekat dengannya, waktu yang terdekat. Kalau dia tengok pukul 1 lah. Itu. Okey, saya bacakan nota kaki kat 2 Allah Rabbi 215 mata kelabunya. Haisum qata'a damul haidi aw nufasai bi an kanat bi haisu aw adkhalat akutna ila farjiha kharajat bayda naqiyatan wajaba 'alaiha an taqtasi. Yang tadi tu, yang maknanya orang yang dah nampak suci tu dia kena ambil hukum orang yang dah suci. Wa tusalliya
Wajaza li zawji an yata'aha sawa'un qata'a damuha qabla adatiha amla. Okey. Sesungguhnya apabila telah berhenti darah haid dan nifas bagi seorang wanita, iaitu apabila dimasukkan kapah dalam faraj. Mana kena cek kat dalam. Warnanya kekal putih bersih ketika dikeluarkan. Mana kapah tu kalau dikeluarkan putih bersih, tak ada kuning, tak ada keruh, tak ada apa, maka wajib ke atasnya mandi. Wajib mandi, solat, dan harus bagi suaminya untuk maknanya ketika itu. Ramai orang tanya, mana harus untuk sebab ini kita kata tadi yang kita bincang daripada apa yang kita hukum adalah badan zahir. Zahirnya suci. Jadi bila zahirnya suci, apa-apa yang diharuskan ketika suci itu diharuskan. Boleh dilakukan apa-apa yang boleh dilakukan. Mana hukum orang suci, bila suci dia ambil hukum orang suci lah. Bersama suami boleh, membaca Quran boleh dan sebagainya. Okey? Itu timbul sana ustazah. Kalau ustazah saya dah suci, lepas tu saya dah bersama suami saya, kemudian darah keluar kembali, adakah saya berdosa? Kita mana tahu, darah tu tak cakap pun kat kita, saya nak keluar balik ni. Tak ada. Kalau dia cakap mudah kan, senang sikit kita urus. Ni tak. Jadi sebab itu kita kata kita kena faham apa yang kita hukumkan, baik dari sudut darah yang keluar walaupun belum cukup 24 jam, tapi dia keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Kita zahir hukumkan haid, sama juga yang bila darah dah kering. Zahirnya dah kering. Zahirnya dah kering. Cek dah dengan kapal bersih. Zahir. Ambil hukum zahir, jadi wajib mandi, wajib puasa, boleh bersama suami bagi yang berkahwin ya. Tak kira lah ya. Sama ada darahnya itu berhenti sebelum sampai tempoh adatnya atau sebaliknya. Contohnya adat dia sebelum ni 7 hari. Tiba-tiba bulan ni dia mari 3 hari lepas tu suci. Jadi itu hukum dia. Ya, yang perlu kita faham. Ya, nahkum bizawahir. Suci, zahirnya suci. Dia kita kena faham lah kan semuanya. Okey. Saya masuk sebelum waktu-waktu topik seterusnya 120, waktu-waktu yang sepatutnya seorang perempuan memeriksa farajnya. Orang tanya, ustazah nak periksa bila? Bukan setiap waktu ya. Okey, yang pertama, ketika dia menyadari seolah-olah ada darah keluar dalam tempoh waktu yang boleh dihukumkan sebagai haid. Okey, tengah-tengah waktu kerja, rasa basah ni, pergi cek. Sebab kita nak tengok waktu tadi tu, nak catat tu kan. Okey. Sebab kita nak catat waktu tadi tu, dah rasa macam dia tak kena, ada rasa macam tak selesa dia, pergi toilet tengok, darah. Dan dia tahu itu adalah waktu untuk dia. Maknanya dia kata memang patutnya mari haid dah ni. Dia dah melalui 15 hari 15 malam suci. Dia kena pergi cek. Okay, yang kedua, ketika dia menyadari seolah-olah darah telah berhenti sebelum mencukupi 24 jam. Okey. Untuk nombor 1 tadi, nota kaki 216 tu sebab apa dia kena cek? Bagi memastikan sama ada wajib atau tidak ke atasnya mengerjakan solat itu satu. Mengerjakan solat dan puasa. Betul lah. Jika bila ada sesuatu tu, kita kena make sure lah pergi cek. Selain daripada untuk mencatat waktu supaya kita buat catatan yang betul, juga untuk memastikan adakah kita wajib solat ataupun tidak. Nombor 2, ketika dia menyadari seolah darah telah berhenti sebelum mencukupi 24 jam. Sebab nota kaki 217 tu, hal ini disebabkan oleh darah yang tak cukup 24 jam dihukumkan sebagai darah istihadah. Oleh sebab itu, wajib dia memeriksa farajnya untuk memastikan sama ada wajib atau tidak ke atasnya mengqada semula solat yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Contohnya, bangun pagi pukul 5 pagi. Okey? Darah tu ada sampai pukul 8 pagi. Baru 3 jam. Lepas tu, dia masuk tanda katalah, tengok dah kering. Itu tak ada. Bermakna tak ada, besok tak ada. Sampailah hari ke-15 tak ada. Contoh ini cerita. Sebab bila darah putus-putus ni,
Saya dah ajar sebelum ni, kita tengok maksimum untuk kita gabungkan jam darah yang keluar ni adalah tempoh 15 hari, 15 malam. Katakan. Jadi bila kita tahu itu darah istihadah, bermakna subuh kita tak solat tu kan, masa hari kejadian. Jadi kita kena qada subuh tersebut. Okey. Yang keempat, ketika kita menyedari seolah-olah darah haid telah berhenti sebelum cukup tempoh adatnya, maka hendaklah dia memeriksa farasnya pada permulaan waktu solat. Kalau kita darah ni dah berhenti, tapi belum cukup tempoh adatnya lagi. Adat dia biasa 7 hari, tiba-tiba 3 hari darah ni macam dah kering. Pergi cek. Cek bila? Pada permulaan waktu solat. Semua ni untuk menentukan sama ada dia nombor 4 tu kita tengok nombor kita baca dulu ya. Maka hendaklah dia memeriksa farasnya pada permulaan waktu solat, penghujung waktu solat pada malam hari bulan Ramadan. Okey, 219. Semuanya adalah untuk menentukan sama ada ia adalah darah haid ataupun istihadah. Silap 219. Mati kelabu, minta maaf ya. Bagi memastikan sama ada wajib atau tidak ke atasnya mengerjakan solat dan puasa. Kan sebab bila melibatkan dah kering tu, dia berkaitan dengan dah suci ke belum. Bila dah suci belum, dia ada kaitan dengan sama ada dia dah wajib mandi, solat dan puasa jika bulan Ramadan. Okey. Yang kelima, ketika dia menyedari seolah-olah darah masih lagi keluar setelah cukup tempoh adatnya, maka naklah dia memeriksa faradnya. Sekarang tadi rasa darah macam dah tak ada tapi belum cukup adat lagi, dia kena cek juga. Awal waktu solat, penghujung waktu solat dan juga pada malam hari Ramadan untuk menentukan dia boleh puasa, boleh solat atau tidak. Yang nombor 5 ni pula, darah dia dah lebih daripada tempoh adat dia. Jadi maka dia hendaklah memeriksa farasnya pada permulaan waktu solat, penghujung waktu solat dan pada malam hari Ramadan lah, sebelum keluar fajar, sebelum subuh lah. Alasan dia sama untuk memastikan sama ada dia wajib solat ataupun puasa ataupun sebaliknya. Maknanya kalau dah kering wajiblah solat, kalau belum lagi tak wajiblah solat, tak wajib puasa. Okey. Yang keenam, ketika dia menyedari seolah-olah darah telah berhenti setelah beberapa tempoh waktu selepas melepasi tempoh kebiasaannya. 221. Juga untuk kenapa dia kena buat macam tu, kena apa ni, dalam situasi yang keenam ni pun ya, ketika dia menyedari seolah-olah darah telah berhenti, dia maknanya darah dah berhenti ni. Setelah beberapa tempoh waktu selepas melepasi tempoh kebiasaannya, maka kenapa dia perlu cek untuk menentukan dia wajib solat ataupun puasa pada bulan puasa. Yang ketujuh, penghujung hari ke-15. Sekarang ni darah dia pergi sampai hari 15. Jadi penghujung hari ke-15, mana dia kena cek penghujung hari ke-15 sebelum masuk hari ke-16 bagi darah yang keluar berterusan sehingga 15 hari. Ini kalau nombor 7 ni, sebab tu penting kita catat waktu tu. Kita nak tahu penghujung hari ke-15 sebelum masuk hari ke-16 bukan berdasarkan tarikh semata, waktu. Contoh, 1 hari bulan mula keluar darah pada pukul 12.30 hari. Cukup 15 hari 15 malam pada 12.30 hari 16 hari bulan. Jadi penghujung waktu tu kita kata bila penghujung waktu? Sebab akan masuk hari ke-16 bermula 12.30 hari ke atas. 12.30 hari pada 16 hari bulan. Jadi penghujung waktu tu maknanya kita kata 5 minit sebelum pukul 12.30 hari. Mana 11.55. Pergi toilet. Tu penghujung waktu tu. Tu 5 minit. Penghujung waktu tengok. Darah ada lagi ada. Kan?
sebelum masuk hari ke-16. Itu kita kena cek. Bagi darah yang keluar berterusan sehingga 15 hari. Sebab ini penting. Sebab itulah kalau kita belajar bab sempurnakan suci, kita akan tengok. Sebab bila bab sempurnakan suci ni, sebab tu kita kena tengok hari ke-15 tu suci ke, hari ke-16 tu suci ke, kedua-duanya suci ke. Sebab itu beri kesan pada sama ada kita nak kategorikan kes kita ini dah masuk dalam bab sempurnakan suci ataupun dah masuk dalam bab istihadah 7 jenis. Itu penting. Jadi kita tengok yang nombor 7 tu, kenapa kita perlu cek? Bagi memastikan darah tersebut adakah darah haid saja atau telah bercampur darah haid dan darah istihadah. Jadi katakanlah penghujung tu sebelum masuk hari ke-16, kita tengok pada penghujung tu darah dah berhenti. Kalau darah kita ni pergi sampai hari ke-15, bermakna dah masuk hari 15 darah ada lagi, kita kena cek penghujung waktu penghujung hari ke-15 sebelum masuk hari ke-16 macam tadilah. Kalau pukul 12 tengah hari pada 1 bulan mula keluar darah, hari ke-15 genap hari ke-15 itu berakhir pada pukul 12 tengah hari pada 16 hari bulan. Jadi penghujung waktu dia tu di hujung lah sebelum masuk hari ke-6. Bermula 12 tengah hari 16 hari bulan ke atas tu tarikh dah masuk hari ke-16 tu border dia tu. Jadi kalau darah berhenti sebelum pukul 12, seminit sebelum pukul 12, tepat kita tengok seminit sebelum pukul 12, bermakna kesemua tu darah haid. Tapi kalau darah dia ada daripada hari penghujung pun ada, masuk hari ke-16 bersambung, bermakna darah tersebut darah yang bercampur dengan darah haid dan darah istihadah. Tengok pula nak apply kat dia ni kaedah tamyiz ke seperti yang kita dah belajar, ataupun kaedah adat ataupun kaedah 129 seperti yang kita telah belajar sebelum ini. Tengoklah kategori mana dia. Ataupun mungkin darah dia berhenti sebelum pada masuk hari ke-16 tu, dia berhenti sekejap, setengah jam ke hari ke-16 baru keluar darah balik. Itu bab sempurnakan suci pula. Sebab tu penting, sepentingnya kita tahu waktu-waktu yang kita kena cek darah kita ni, cek darah ada dah suci ke belum. Jadi untuk malam ni cukup hingga muka surat 120. Saya yakin dalam pertemuan sekali lagi kita dapat habiskan sampai muka surat 131, insya-Allah. Dengan itu khatamlah kitab ataupun buku haid, nifas dan istihadah menurut mazhab Syafi'i ini. Jadi akan datang insya-Allah kita akan habiskanlah, ada sikit je lagi ni yang akan kita baca. Dan saya mohon maaf lah, malam ni mungkin ada masalah teknikal di FB ni lah. Saya nampak ramai hadir tapi tak ada komunikasi. Wallahu ta'ala alam kenapa. Saya tulis juga mesej tadi tak ada jawapan. Nak buat macam mana? Yang penting suara saya harapnya dapat didengari oleh yang hadir pada malam ini. Dan semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Dan untuk makluman, sebenarnya semua siri 30 siri sebelum ini saya dah bukan saya buatlah, anak saudara buat download semua video tersebut, dan saya telah post ke YouTube, dan saya dan saya buat playlist lah. Nanti bila dah habis, mana minggu depan insya-Allah habislah, kira ada 32 siri lah semuanya, insya-Allah saya akan share di grup lah. Jadi mudah nak tengok mengikut susunan tu, sebab saya dah buat mengikut susunan. Boleh cari juga dalam grup ini, tapi kadang-kadang tengok bergantung pada handphone juga, sebab ada yang kata tak nampak lah, tiba-tiba hilang. Tu biar macam-macam lah benda teknologi ni kan. Moga-moga dengan kat YouTube tu bila bagi playlist tu boleh tengok satu demi satu, berpandukan buku, boleh buat murajaah balik lah.
Okey. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa salatu wa sabbih hakka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.